kedua adalah melalui tarikat menuju Allah, melalui tarikat, iaitu melalui ainul yakin. Ainul yakin maknanya ainul ini adalah ain, penglihatan. Maknanya melihat Tuhan dengan mata hati, bukan lagi sekadar tahu. Pada peringkat syariat adalah mengetahui dari segi ilmu, tetapi pada peringkat tarekat adalah mengetahui dari segi merasai dan menyaksikan melalui mata batin. Dan dia merasai dan menyaksikan Allah melalui amal, itu dalam amal. Contohnya seperti seorang yang melihat api itu dengan matanya sendiri, bukan lagi melalui ilmu atau melalui pengetahuan atau melalui berita, tetapi melalui pengalamannya sendiri. Di sini dinamakan sebagai ainul yakin, yang mana bukan sekadar ilmu tetapi dapat menyaksikan melalui mata hati atau mata basyirah. Jalan menuju Allah di sini adalah melalui zikir. Zikir menggunakan hati, zikir menggunakan hati dan bermujahadah ataupun berjihad, murakabah, mendidik hati untuk mencintai dengan jalan wirid ataupun bersuluk. Tujuannya di sini adalah untuk menyucikan hati dan menzahirkan keikhlasan serta cinta kepada Allah. Ini adalah peringkat tarekat, peringkat perjalanan. Peringkat perjalanan ini dinamakan sebagai tarekat ataupun keyakinan yang dinamakan ainul yakin menuju Allah. Di mana ainul yakin menuju Allah itu, di mana dia dapat melihat menggunakan mata basyirahnya, bukan lagi sekadar tahu seperti di peringkat syariat tadi, hanya mengetahui melalui ilmu ataupun melalui dalil ataupun melalui wahyu. Itu pada tahap pengetahuan. Manakala pada perjalanan tarikat adalah di mana dapat menyaksikan ataupun menyaksikan kehadiran di dalam amal, menyaksikan kehadiran Allah di dalam amal perbuatannya. Ibarat tadi kalau syariat mendengar berita tentang api itu panas ataupun berdasarkan pengetahuan mengetahui bahawa api itu panas, tetapi di tarekat adalah yang berjalan ini bukan lagi berita. Dia adalah seperti melihat api itu dengan matanya sendiri. Jalannya adalah bermujahadah, zikir, murakabah, wirid dan suluk. Manakala di dalam peringkat perjalanan syariat ialah melalui amalan-amalan perbuatan, melalui hukum hakam, halal haram, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya adalah peringkat zahir. Manakala tarikat adalah melibatkan hati. Dari segi sebutan syariat adalah hati, sebutan tarikat adalah kalbu. Jadi di sini pada perjalanan ainul yakin adalah melibatkan kalbu, penglihatan pada kalbu yang dapat melihat melalui kalbu.